Kehidupan universiti bukanlah satu kehidupan yang mudah. Semestinya ada yang bergelut dengan kelangsungan hidup, ada yang bersusah payah menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, mencari teman baru, dan ada yang berjuang dengan akademik untuk menyiapkan tugasan. Perasaan saya seronok lah sebab boleh jumpa kawan baru dengan sekitaran baru. Universiti pilihan saya. Dan saya dapat pilihan pertama. Memang minta USIM lah. Ya, betul. Okey. So, terima kasih. Semoga maju jaya. Sama-sama. Namun, di sebalik perjuangan dan kesusahan yang dihadapi, ada yang masih utuh tersenyum dan gembira dengan kehidupan universiti. Oleh itu, pesanan buat para mahasiswa-mahasiswi, tersenyumlah, berseronoklah dengan kehidupan universiti kerana tidak semua mampu merasainya.